Lek tengah buat apa, Lek? Sebi, I tengah buat polymer coat ni. Polymer coat ni kira soft coat. Dalam puting ni bidang ni agak paling popular. Paling berboy. Abang nak tengok sana. Kita sana. Boleh ambil dan tengok. Oh, ini ya? Ya, ini polymer coat. Nanti tengok wasiatkan dia akan naikkan dosi lebih kurang 70%. Okey. Boleh. Okey. So sekarang I pergi ambil itu infrared light, kasih jemur dengan puting cepat sikit kering. Itu infrared light. Itu apa? Apa? Inilah infrared light. Okey. Ini 2000 watt infrared light untuk dia keringkan kuting lebih cepat masa cuaca hujan. Kadang-kadang tengah April dah siap, dah malam. Okey. Atau tengah apply keluar hujan, tak boleh jemur kan, susah nak jemur kan. Pakailah infrared. Okey, buka aje. Boleh nampak? Oh, panas rasa. Dah tahu suhu dia kuat tak kuat kan. Okey, kita termometer nampak. Bahagian sini test dulu. Berapa? 3 kan. Kita dengan sini ya. Oh, ada tinggi sikit. Okey, lagi 49 47. Kan tengok. So ada infrared, dia ada suhu cukup. Dia punya kuting baru lebih cepat dia kering. Nanti after setengah jam kita tengok hasil kuting ni macam mana. Boleh. Okey dah. Dah after setengah jam. So kita tutupkan dengan infrared. Sambil kemaskan letak tepi dulu. So kita sekarang nak tengok hasil lepas buat polymer kutingnya. Tempat dia hasil macam mana. Buka kan. Anda boleh tengok. Selepas polymer coat, warna dia lebih mampat, lebih glossy dengan sebelah yang tak buat. Nampak lagi gelap sikit. Nampak mampat, gelap, mantul. So you tengok bayang dia lebih clear. Ada dua lapis, satu lapis macam kaca ke atas, bawah warna pacat. Ini sebelum polymer tengok dia sekeping saja. Dia tak ada lapis macam 2-3 lapis ke atas. So nampak tak tebal. Polymer dia walaupun harga murah ke atas market, tapi patut protectnya dia memang ada. Warna patut naik, dia ada naik. Glossy ada. So sesiapa pakai kereta, budget cukup-cukup tapi nak jaga dengan cat kereta kan, pilihlah polymer paling patut. Kita tengok patut pilih boleh nampak? Cun lah. Boy, Cun gila. sebelah. Ini langsung tak ada bidding. Ini macam apa? Ini macam kereta 10 tahun tak cuci. Nampak? Coating ni dia bukan untuk you tak payah cuci kereta tau. Ini untuk you senang bersihkan kereta dengan senang lap. Letak, tarik turun aja. Tak boleh tekan Dah. Oh, langsung klik. Langsung kering kan? Tengok yang tak ada buat coating ni tempat Kita tarik. Nampak? Dia ada line-line lagi, belen-belen air lagi sikit. Okey. Ini hasil dah dapat polymer coating. Siapa minat boleh kontak dengan Antiren. Thank you.